Bersama saya hari ini kita ada Mohsin Azman untuk kita bincangkan tentang geopolitik semasa dekat Malaysia, especially sekarang kita tengah hangat cakap pasal minyak, pasal diesel, ke mana arah Malaysia bergerak lepas ni. So, encik panel kita, dia datang daripada satu consulting firm yang saya tak naklah beritahu mana, tapi dia berkaitan dengan policy making dekat Malaysia. So insyaAllah dia boleh membantu kita mendapatkan jawapan untuk persoalan-persoalan yang banyak diutarakan sekarang. When it comes to subsidi, sebenarnya siapa yang kontrol? Kerajaan ke ataupun Petronas? Thank you Ana for the question. So, okay, when we talk about subsidi ni sebenarnya, siapa yang sebenarnya menetapkan apa sebenarnya harga minyak dekat Malaysia, siapa yang menetapkan jumlah subsidi yang setiap rakyat Malaysia dapat. So basically, of course Petronas dia bawa masuk minyak daripada luar ataupun dia gali minyak sendiri, dia dapat. Benda tu dia akan refine dan dia akan masukkan dalam market. Petronas dia menetapkan harga, dia akan basically dia menjual lah minyak tu, tapi government dia juga yang akan maintainkan berapa harga minyak semua by way of determining, okay, let's say sekarang ni harga minyak kalau kita tak apungkan is berapa? Round 7 rasanya dah nak dekat RM5 dah kan? RM4, RM80 RM4 lebih kan? So itu harga minyak without subsidi. Without subsidi. So kalau minyak dengan subsidi ni, macam mana cara government tengok subsidi ni is basically, okay, dia tengok apa sebenarnya jumlah yang bersesuaian kalau kita nak jual kepada rakyat yang tak akan membebankan rakyat. So macam sekarang RON 95 yang bersubsidi RM1.99 and mas harapnya tak akan naik lah. So RM1.99 tu basically, walau itu bukan harga pasaran RON 95, mungkin RON 95 sekarang mungkin nak dekat RM4 macam tu kan. So balance semua tu government kena decide berapa banyak yang dia sanggup nak subsidize. Let's say sekarang ni dia maintain harga RM1.99. Balance antara harga subsidi dengan harga pasaran tu government kena absorb. Maksudnya dia kena bayar sendiri benda tu kepada Petronas, kepada siapa yang supply minyak. And duit tu sebenarnya tiap kali harga minyak naik, jumlah subsidi tu akan naik. Macam asalnya dulu bila sebelum ada krisis minyak semua ni, government hanya bayar RM2 bilion untuk subsidi. Sekarang dianggarkan government akan bayar 4 bilion. Dah double jumlah subsidi yang government kena bayar. Sebab sebelum ni harga minyak is around RM2.50 yang untuk RON 95. So mungkin dia punya subsidi 50 sen, 51 sen. Sekarang dia dah naik lebih daripada RM1. Lebih mungkin almost close to RM2. So it's much more than. So in determining berapa banyak subsidi yang nak diberi ni, basically government kena fikir, okay, dia tengok balik duit yang dia ada, yang dia dah nak roll untuk bajet tahun depan, bajet tahun ni semua, apa jumlah yang dia sanggup bagi kepada rakyat sebagai subsidi dan takkan kacau program dia. Ataupun kalau dia kena bagi subsidi lebih macam sekarang kan, mana dia nak gali 2 bilion yang excess tu, mungkin dia kena potong daripada duit dekat program-program lain, sebab duit ni pun bukannya unlimited duit kan. So government kena buat keputusan bila dia nak menetapkan harga subsidi ataupun nak naikkan harga subsidi, rendahkan harga subsidi, dia akan buat keputusan berdasarkan the grander fiscal framework lah, bajet negara. So kalau subsidi ni turun naik, dia akan ambil daripada other aspects of the national budget, whereby kalau duit mungkin let's say kita tolak daripada healthcare for example, just because kita perlukan duit untuk subsidize harga minyak, kita kena tolak 2 bilion daripada sektor perubatan. So mungkin tu 2 bilion yang sepatutnya pergi untuk beli ubat. Sepatutnya beli mesin yang lagi advance, katil hospital, mungkin nak buat hospital sendiri. Tapi sebab tak cukup, kita kena ambil duit dari situ nak bagi duit untuk subsidi. Okay. Jadi apa pula sebenarnya bidang kuasa Petronas dalam petroleum Malaysia? So, Petronas ni dia punya role dia more so as regulator. Satu, of course dia industry player. Dia merupakan syarikat both cari gali as well as refinement as well as distribution minyak through Petronas Dagangan semua kan. Basically dia syarikat minyak untuk negara Malaysia yang
basically saham dia dimiliki oleh kerajaan Malaysia. I see. But at the same time dia juga merupakan dia ada kuasa sebagai market regulator juga melalui Majlis Petroleum Negara, whereby Majlis Petroleum Negara ni basically siapa yang nak masuk melumbung oil and gas ke apa kat Malaysia ni, dia ada basically tanah-tanah yang tanah-tanah kat laut ke apa yang boleh dilumbung, dia dibagikan kepada lot dan regulator ni yang akan meletakkan okay you ni berapa, you ni mana lot you boleh pegang, you ni lepas tu setiap lot yang you pegang ni berapa dia punya sort of like kadar sewa lah that you kena bayar balik kepada Petronas, and duit tu eventually akan pergi kepada government lah, dia simpan dalam satu tabung khas untuk oil and gas industry. Oh, okay. Interesting. Okay. So, kita dah cakap basic dia. So, kita cakap sikit pasal harga lah. Okay. So, bila harga keuntungan ekspor naik, macam sekarang, bila market price naik, maka kita punya keuntungan ekspor naik. Bukankah sebenarnya patutnya boleh tampung kenaikan minyak yang kita beli daripada luar masuk ke Malaysia? And sebenarnya berapa banyak yang Petronas bayar ke kerajaan, and berapa banyak pula yang Petronas ambil? Okay. So, bila kita kata pasal harga minyak mentah basically tengah naik, kita kena fikir juga Malaysia ni bukan negara, kita sebagai in general lah, kita ni lebih import minyak daripada ekspor minyak. Minyak yang kita ekspor ni sebenarnya antara minyak yang, for the lack of better word, berkualiti tinggi, high quality, sebab dia light and dia sweet. Maksudnya dia kurang carbon, kurang sulfur. So in a way dia minyak yang kita eksport ni kurang damagekan environment lah, sebab dia punya ciri-ciri dia lagi berkualiti tinggi. Tapi minyak yang kita bawa masuk, minyak yang heavy and sour, acidic. Maksudnya dia ada higher carbon content, higher sulfur content, and memerlukan a specific way untuk kita refine so that tak adalah tak kotor sangat lah kan. So beza dua minyak ni is yang berkualiti tinggi, of course harga dia lebih. Yang kita import ni yang kurang berkualiti, mungkin banyak daripada Middle East, dia tak adalah semahal yang kita ekspor. So bila kita ekspor, walaupun jumlah ekspor kita kurang daripada apa yang kita import masuk, tapi sebab jumlah yang kita ekspor tu value dia tinggi. So bila kita tengok balance of trade between yang kita ekspor dengan yang kita import, benda yang kita ekspor tu walaupun tak sebanyak mana yang kita import, masih harga dia lagi tinggi, masih jumlah dari segi jualan dia lebih daripada apa yang kita beli untuk minyak tu. So but the problem with that is that harga minyak yang kita dapat macam RON 97, RON 95, diesel semua tu berasal daripada minyak yang kita proses lah. And tak silap saya tengok dekat Instagram, Petronas baru keluar macam ada infografik pasal benda ni. Basically dia kata, kalau minyak yang di-refine ni untuk pasaran tempatan yang kita nak bagi kepada petrol station semua tu, 48% datang daripada Petronas, 52% datang daripada syarikat minyak yang lain. But when we say syarikat minyak yang lain tu, when we say like this amount ni, daripada this amount, 48% datang daripada Malaysia, 38% datang daripada Selat Hormuz. Maksudnya area Middle East tu dia bagi 38% of minyak yang ditapis untuk kegunaan rakyat Malaysia. So bila minyak yang tu jadi mahal, and in total minyak dunia jadi mahal, kita punya minyak yang kita kena bayar dekat petrol pump tu akan automatically jadi mahal jugalah. Whereas memanglah kita pun ada minyak yang kita gali sendiri, tapi tu tak cukup, and harga dia pun berdasarkan harga minyak pasaran semasa. So as much as kita boleh gali minyak sendiri, kita boleh minyak kita mahal misal kata kan, sekarang pun harga tinggi, Petronas pun dapat untung banyak semua, itu keuntungan Petronas jual minyak mentah, bukan keuntungan Petronas jual minyak tapisan. And of course lah, maybe sebab harga minyak tapisan pun dah mahal, of course itu dia akan dapat dia boleh cover. Tapi kita kena fikir juga benda ni diikut accounting dia. Kalau dividen yang government dapat daripada Petronas, selalunya hujung tahun baru dapat dividen kan. Kalau you buat saham ke, you buat investment mana pun, dividen ni bila dah habis financial year, dia kira lah berapa dividen dia akan bagi kepada you. So let's say Petronas dia untung dalam
100 bilion lah. Saya rasa tak adalah sebanyak tu tahun lepas, saya rasa mungkin kurang lagi. Tapi nak senangkan kita tak 100 bilion just as 100%. 100 bilion keuntungan Petronas tu, government sebagai dia punya main shareholder ada hak untuk minta dividen. Let's say government minta dividen 50%. So 50 bilion daripada keuntungan Petronas dah pergi kepada government. And the balance 50 bilion tu of course lah dia nak bayar duit kita, dia nak bayar pekerja, dia nak bayar bonus tu pun, bonus dia orang pun I rasa dah kena kurang semua kan, because of oil and gas tak perform over the past few years. So memanglah kita kata sekarang ni dia tengah untung banyak sebab harga minyak mahal. Tapi benda ni kita akan realise, Petronas akan dapat realise only at the end of 2026. And government akan dapat dividen untuk untuk keuntungan Petronas ni basically tahun depan lah, bukan ni tahun ni. And bila government dapat dividen daripada Petronas ni pula, at the end of the day duit tu pergi kat mana? Duit tu pergi balik kat subsidi kan. So nak kata itu macam let's say kita kata Petronas untung bersih banyak, government dapat dividen banyak daripada ni, tapi sebenarnya benda tu tak semestinya you untung dapat buta-buta je tu kan. Dapat duit is as if you dapat RM100 macam ni tadi you guys bagi kan RM50 macam ni. Just because I dapat ni, just because government dapat RM50 macam ni, tak semestinya dia akan dapat guna RM50 tu untuk apa-apa yang dia nak. Dia still kena guna RM50 tu untuk bayar gaji, bayar penjawat awam ke apa. Dia nak bayar hospital, dia kena guna macam tadi saya cakap, dia ambil duit daripada hospital, sekarang dia kena cover balik hospital tu. So nak tak nak duit tu is still in circulation, is still being used for specific for apa initiative ke apa, because kita kena ingat hasil kerajaan, when we talk about bajet negara kan, sekarang ni bajet negara satu tahun dah lebih daripada 400 bilion. 400 bilion ni daripada total tu bukannya 100% datang daripada cukai, daripada dividen kerajaan, daripada hasil kerajaan. Balance tu sebenarnya kerajaan pinjam daripada negara lain, daripada bank dan sebab tu dengannya. So benda ni pun kita kena bayar juga. Kita pinjam duit, ada bayar interest semua kan. So sebenarnya jumlah tu bertambah. Duit yang kita dapat, yang government dapat tu juga digunakan untuk bayar dia punya loan, dia punya bonds dia semua yang dia perlu bayar balik kan. So nak kata just because harga minyak mahal, Petronas untung besar, government dapat dividen banyak, tak semestinya duit tu ada. Dia tak untuk secantik spend lebih. itu. Dia tak secantik itu. Dia ada dia punya lain-lain kos lagi. Faham? So sebenarnya kalau untung naik, yang kos lain pun turut naik. Betul? Betul. Okay. So sekarang ni soalan yang famous orang tanya, kenapa diesel ni orang kata minyak yang kurang berkualiti lah, yang tak cantik kotor sangat lah, kotor lah kan. But then why is the diesel price is higher than petrol? Okay, so sebenarnya diesel ni walaupun most cars lah kebanyakan kereta yang kita tengok kat jalan, most cars guna petrol. Tapi sebenarnya kita kena ingat, yang menjalankan industri ni bukannya setakat kereta-kereta individual yang kita bawa. Yang menjalankan industri yang bawa sebenarnya lori. Kalau kita punya manufacturing sector paling besar contribution daripada E&E. E&E tu kalau buat kat kilang, macam mana? Kalau tak ada lori, macam mana you nak bawa keluar? So benda tu sebenarnya, imagine lori tu berapa kali ulang-alik dalam satu hari kan. So, dia drive lagi banyak daripada kereta-kereta biasa. Kalau kita tengok bus, dekat bus tu dulu masa I study, I pernah kerja dengan university punya transportation. I pernah nampak bus punya tayar. Dekat tayar tu dia ada macam odometer kan. Dia kira berapa banyak kilometer tayar tu dah gerak semua. Tayar tu dah 1 juta kilometer. Maksudnya bus tu dah bergerak lebih 1 juta kilometer. Itu mungkin tu untuk tayar tu je. Maybe dia dah gantikan tayar lain. So nak kata kenderaan yang ada diesel punya fuel ni, dia orang punya contribution to economy sangat besar. Maksudnya the demand for the diesel fuel tu pun mestilah sangat besar. And at the same time, diesel ni juga digunakan untuk generate electricity. Kat setengah negara, because kita bila kita cakap pasal harga diesel ni, dia bukan ikut harga diesel Malaysia, dia ikut harga diesel global. Kan? So bila permintaan untuk harga diesel ni tinggi, of course lah
harga dekat lokal pun akan tinggi. And in this case, mungkin dekat luar Malaysia dia orang guna diesel untuk jana kuasa elektrik. So you ada turbine elektrik yang buat yang supply elektrik kepada satu negara. Dia minyak yang diguna tu, kalau kat Malaysia kita guna natural gas LNG. Dia orang guna diesel untuk powerkan dia punya. So, lagi-lagi kalau time winter ke apa, diesel ni dia punya keadaan dia very stable as opposed to minyak-minyak lain. So dia sesuai untuk digunakan dalam keadaan yang kurang ideal lah. Macam Malaysia, kita punya cuaca sebenarnya memanglah panas, tapi tak adalah macam tiba-tiba sejuk sangat sampai minyak beku ke, ataupun tiba-tiba panas terlampau sangat. panas. Dia tak ada variation teruk to the point that kita tak adalah macam kalau We kita don't guna need diesel pun something tak ada that's so issue. stable. But negara lain dia perlu benda yang stable. So kalau kita tambah semua jenis permintaan untuk buat kenderaan logistik, untuk generate electricity, untuk nak guna minyak untuk diesel untuk tujuan-tujuan lain ke apa, kat dunia ni permintaan dia lebih skewed kepada diesel. So disebabkan tu harga diesel memang akan lagi tinggi lah, sebab permintaan dia tinggi. Yes, the demand is very high. Sebab betul juga, sebab petroleum kecil-kecil. Tapi yang guna lori, yang guna bas, yang guna semua untuk industri bergerak tu lagi higher demand, lagi banyak quantity compared to orang yang pakai petrol. So that one makes sense. Dan I rasa this is a very good input lah for our viewers today. And I rasa lagi satu soalan yang ramai orang tertanya-tanya bila PMX umumkan jaminan bekalan hanya pada sampai Mei. Kenapa sampai Mei? Apa jadi lepas Mei? Sebenarnya yang bagi tahu jumlah bekalan tu sampai Mei tu sebenarnya Petronas. Okay. Sebab basically Petronas cakap lah, ikutkan dia, kalau ikut kiraan dia, apa yang dia dah inventory minyak tapisan yang dia dah ada kat Malaysia, ataupun mungkin minyak mentah yang dah masuk and dia akan refine jadi minyak untuk minyak tapisan, jumlah tu boleh tahan sampai Mei. Okay. Tapi itu dengan syarat kita continue export Kita as masih usual lah. demand kita masih steady, stagnan sama. Itu belum lagi kita masuk kalau tiba-tiba government suruh buat mungkin panic buying mungkin akan lebih kurang kan. Mungkin kalau government catut jumlah petrol yang kita boleh beli, macam sekarang diesel dah kena catut. Dia punya per transaction dia dah limit kan. So kalau kita catut, mungkin akan ada mungkin boleh tahan lagi lama lah. But basically itu minyak, kalau misal kata minyak tak masuk daripada Middle East, memang tak ada minyak lain, sampai Mei lah dia cukup. So basically dia kata kepada government, benda ni korang kena selesaikan sebelum bulan Mei. So ini government punya kerja lah, kena fikir. In a way dia macam, sebab government kena nego lah. Like macam sekarang tak silap PMX dia baru announce yang kapal-kapal Malaysia boleh lalu Selat Hormuz. Right? So itu government to government punya negotiation. I see. Basically bila Petronas kata minyak boleh sampai Mei, basically is a sign, is a signal to the government, ataupun ni internally lah diorang dah cakap benda ni you kena selesaikan by hook or by crook, kena selesaikan by bulan Mei. Kalau tak, kita akan masak. Kita akan ada problem besar. But then when it comes to inventory ataupun kita simpan stok bekalan petrol ni, ini bawah Petronas betul? Ada tak why not we simpan more ataupun lebih banyakkan inventory? Itu akan melibatkan kos yang lebih tinggi ke? So macam dekat US dan juga Philippines. Philippines pun dia punya reserve dia agak besar. Okay. Macam dekat US pun dia ada this thing called strategic reserve lah untuk minyak dia. Petroleum Strategic Reserve, PSR. So dia punya PSR ni sebenarnya dia punya agenda behind PSR ni is US ni kan dia kuasa dunia. Kalau tiba-tiba dunia nak perang, tak dapat masuk minyak, macam mana dia nak jalankan dia punya ekonomi semua macam ni. Dia fikir macam tu lah sebab dia kuasa dunia yang besar kan. And mungkin dia dalam keadaan yang tidak, dia punya diplomatic relations dengan negara-negara yang buat minyak, misal kata negara-negara OPEC kan. Most of negara OPEC itu bukan kawan dengan US. Yang kawan mungkin Saudi macam tu, tapi Iran, Russia semua bukan kawan dia kan. So orang yang boleh buat minyak ni, banyak negara yang the main producers minyak ni bukan member dia, and ataupun yang mana yang member dia kasih dia berdekatan dengan negara-negara yang
tak kawan lah dengan dia. So kalau apa-apa jadi dekat that supply chain, dia akan lingkup. That's why dia buat dia punya Petroleum Strategic Reserve, so that kalau berlaku apa-apa, askar dia boleh still ada minyak, dia still boleh pergi berperang, and dia mengharapkan kalau apa-apa jadi, perang tu boleh selesaikan lah. Masalah minyak tu macam apa, basically like kalau macam sekarang kan, kita Iran misal kata dia tutup Selat Hormuz. So mungkin dia harap kalau dia hantar askar cukup, pergi ke Iran ke apa, nanti saya tak silap hari ni pun akan ada pengumuman Presiden Trump nak bagi pasal Iran. Let's say lah dia hantar askar, mungkin boleh selesaikan lah dalam masa sebulan, boleh dapat balik, restore balik access to minyak. Tapi Malaysia kita punya approach lain. And kita punya approach, kita tak adalah, kita nak berperang dengan siapa? Misalnya orang kata kan. So kita ada hubungan diplomatik yang baik, kita cuba selesaikan semua dia secara diplomatik. Oleh sebab tu kita ada keperluan untuk ada strategic reserve sebegini, because kita ada cara-cara lain untuk mendapatkan minyak. Saya kata sekarang, walaupun macam sekarang PM Anwar, dia dah nego dengan Iran dengan Presiden Iran untuk dapatkan akses Selat Hormuz kan. Selat Hormuz tu, so basically itu something that US tak boleh buat. Kalau kita ada cara dengan ni, kita tak perlulah ikut cara US. So kita lain cara lah. Kita lain cara lah. Okay. Alright, so kalau kita tengok senario lebih panjang, kalau perang kat Timur Tengah ni berlanjutan. Now we talking about 2 months tadi. Tapi kalau kita bercakap tentang yang lebih lama, bertahun katanya lah. So apa sebenarnya dari segi dasar keselamatan tenaga, apa game plan jangka panjang Malaysia dan juga Petronas untuk pastikan bekalan fizikal petroleum kita ada, and kalau minyak dunia kekal ekstrim terlalu lama, government mampu tak bertahan, ataupun lambat laun kita pun kena serahkan diri, nombor subsidi, kita kena apungkan harga minyak. Dia sebenarnya bila berperang ni, kalau berlanjutan lah, kalau keadaan sekarang ni berlanjutan, memang kita ada option, benda tu akan berlaku. Kalau eventually kalau benda ni berlanjutan, kita akan hadapi kesusahan. Kita akan hadapi macam not just dari segi oil and gas, tapi gawat ekonomi, mungkin misal kata kita still dapat ekonomi kita still bagus, boleh buat duit semua macam tu, tapi you still tak ada duit untuk beli minyak. Kan? Ataupun ekonomi kita improve banyak mana pun, tapi harga minyak pun masih mahal. So tak adalah. Eventually akan terkesan. Kita akan rasa lah. Eventually everybody akan terkesan. And government memang sebanyak mana dia boleh plan, kalau like any government lah, tak kisahlah kita ke US ke apa, kalau the environment tu terlampau, let's say toxic atau terlampau negatif untuk ekonomi kita, memang kita akan terkesan. And nak tak nak, yang akan paling terkesan rakyat lah. Sebab rakyat yang enjoy subsidi. Kalau subsidi tak ada, terpaksalah bayar minyak sekarang dah RM5. Kalau berlanjutan mungkin RM10 1 liter. Tapi tu gila lah kan. Boleh imagine kalau minyak RM10 1 liter. Kalau nak bawa Myvi pun 35 liter, takkanlah RM350 nak bayar harga minyak satu petang full tank kan. So tapi itu reality yang boleh jadi, benda yang can happen if things go really bad lah. Tapi at the same time, while as macam Petronas for example kan, dia basically bertanggungjawab kepada kerajaan, kepada rakyat Malaysia untuk provide bekalan minyak. Not just untuk minyak dekat petrol pump, minyak petrol RON 95, 97 dengan diesel sekali, but also untuk minyak LNG. Sebab kita ni, natural gas, liquefied natural gas ni, kita sebenarnya guna untuk basically sebagai bahan bakar, feedstock untuk jana elektrik juga. Macam tadi saya cakap pasal how diesel, ada negara guna diesel sebagai bahan bakar dalam nak jana elektrik kan. Kita pakai LNG, pakai arang batu. So arang batu, kita still majority guna arang batu. Tapi number 2 source kita is LNG. So bila berlaku gawat dari segi bekalan minyak macam ni, problem dia bukan setakat minyak yang orang beli untuk kereta, but it's also minyak untuk bekal elektrik. Tapi of course because arang batu lebih digunakan, kita kuranglah rasa. Itu pun sekarang bil elektrik bakal naik dalam beberapa bulan yang akan datang, diunjurkan akan naik. So as dia ada responsibility yang sangat besar macam ni, Petronas pun dia kenalah juga buat dia punya responsible business planning semua kan.
So diorang dah memang ada contingency in the event that berlakunya shortage bekalan, let's say daripada Middle East ataupun shortage bekalan daripada negara-negara lain kan. Dia dah kena plan mana dia boleh dapat lagi daripada ni. Macam LNG, antara negara yang bagi kita LNG is Australia. Tapi sekarang Australia sebab dia tak dapat minyak mentah, dia tak boleh produce LNG. So kita tak boleh beli LNG daripada Australia. So PM Anwar dia sebut yang okay, kita akan tengok cuba cari bekalan daripada negara-negara negara yang Canada, Brazil, Suriname. So ini dah memang ada dalam Petronas punya contingency planning. So ini adalah plan Petronas untuk the ASEAN Security. Okay. Tapi itu pun kita tengok lah. Sekarang ni diorang tengah evaluate lah whether that is feasible or not. But of course sebelum kita perlu ke langkah terdesak macam tu, kita sekarang ni bergunalah apa macam saya cakap tadi, ada like kita nego dengan Iran semua kan untuk bagi minyak Malaysia lalu. Macam itulah. Itu pun bila minyak datang daripada Iran pun, satu, harga minyak pasaran masih tinggi. Like just because kita boleh akses minyak daripada Iran, tak semestinya minyak tu murah. Because benda tu sampai kat Malaysia tapi still harga ikut harga pasaran dunia. So nak tak nak, balik pada apa saya cakap tadi, nak tak nak harga ni memang akan naik and government still kena they have to manage it somehow lah. Silap Haibulan, mungkin subsidi ni dah terlampau maybe too much untuk government nak tanggung. Ataupun kalau dia nak continue nak tanggung, atau maybe let's say tadi saya cakap subsidi sekarang dah 4 bilion, mungkin dia kena hadap reality yang in the next few years dia kena plan untuk kurang 10 bilion sebab 10 bilion dia kena guna untuk subsidi. So that is good. That is something that they have to foresee in the next future. I sebenarnya rasa I cannot help to think lah. Sebenarnya ada punya langkah untuk rationalisasi subsidi last year was actually a good move sebab kita boleh tutup yang mana yang tiris tu ke arah Singapore, Thailand dan sebagainya. But at the same time, I cannot stop wondering kalau benda tu tak ada, what will happen sebenarnya? Mungkin kita punya kat sempadan Thailand, Singapore akan flood in dengan cars daripada luar negara sebab diorang pun tak ada bekalan kat negara jiran, betul tak? Betul juga. So kalau let's say government tak start buat budi madani, nak semua nak benda nak bayar guna IC semua ni, silap bulan ni dia akan datang lah. Itulah ketirisan dia. Kita sebenarnya ada panic buying. There will be panic buying dekat sempadan. Macam apa yang berlaku kat negara diorang sendiri. Okay, so kalau esok perang skala penuh, lagi kita kata World War lah masa kata. World War lah, lagi teruk lah sana cerita. And then minyak pula cecah lebih 150 US dollar. So what should the PM benda yang paling takut dia kena buat, tapi dia kena ataupun wajib kena buat kalau this is what happen? Like sekarang ni yang dia betul-betul kena buat, dia kena consider lah kalau keadaan keadaan berlanjutan kan, is dia kena prepare untuk U-turn lah subsidi. Basically tak ada subsidi, dia kena tarik balik subsidi sebab dia cakap kita kalau you tak tarik balik subsidi, negara kita akan ekonomi kita akan lagi teruk. Why you say that? Because kalau government continue untuk bayar subsidi, macam saya cakap tadi kan, sekarang subsidi 4 bilion. Kalau government tiba-tiba kena bayar subsidi 10 bilion, mana lagi dia nak cari lagi 6 bilion extra tu? Itu akan datang daripada dia kena gali dari tempat lain. Kalau harga minyak tu naik $150 $150 per barrel, I don't think it will be just 10 million. It will be much more. Mungkin yelah 2 digit bilion kan, mungkin 20 bilion, 30 bilion. Itu dah memang apa projek you nak cancel macam itu kan. Kalau kerajaan dia nak ensure ada continuity untuk projek-projek dia still kena factor in lah berapa banyak yang dia sanggup bayar untuk subsidi ni. Kalau misal kata sebab sekarang ni even as kita enjoy subsidi walaupun government kena bayar subsidi lebih, we are still losing out because mungkin ada projek yang kena cancel sebab nak bayar subsidi kita kan. So nak tak nak, kalau harga minyak tu naik sangat, memang government kena prepare untuk tarik balik subsidi. Itu langkah pertama, tapi kita kena fikirlah kalau kita tarik balik subsidi, mati ke kita kalau kita tarik, kalau minyak tu kita tak mampu beli, tak boleh drive sendiri. Kalau you as rakyat,
if the subsidi tarik mengamuk. can you accept that? You berterima tak? Dia- You pun dalam policy making, tapi at the same time you pun part of orang yang membayar harga minyak. Betul. Can you like, how would you feel toward that decision? Sakit tu sakit lah. Tapi pokok dia rasanya macam semua orang sakit. In this sense. Dia bukannya yang bukannya yang tak boleh guna kereta ni satu golongan ke apa, tapi sebenarnya benda tu pun government dia, in terms of messaging dia kena betul lah. Kalau you tak boleh, kalau you cakap dengan rakyat dia tak boleh drive itu ini semua nak ataupun kita set like kita naik basikal. so naik basikal ke apa macam tu. Kalau dah kerajaan cakap macam tu, menteri-menteri penjawat awam yang senior, yang ada driver sendiri, kereta, kerajaan bayar minyak semua tu, kenalah bersolidariti sekali. Janganlah sampai terlampau selesa, ada jurang yang sangat besar antara rakyat dengan pemerintah, rakyat dengan pemimpin. Benda ni akan makin buat orang sakit lah. Makin buat orang sakit hati. Bukan setakat sakit dari segi nak bayar duit, tapi sakit hati. Sebab you dah cakap macam ni bagai semua kan, tapi you sedap duk pergi overseas, duk cuti semua, sama lah macam dulu masa COVID. Kita kata rakyat tak boleh travel, rakyat tak boleh berkumpul semua macam tu, tapi kita tengok orang-orang yang ternama, berjawatan tinggi yang ternama ni semua ada tu siap pergi overseas, nak pergi bercuti kot. Tak adil lah kan macam tu kan. So dalam time crisis ni, saya rasa like this is something that PM Anwar punya challenge lah yang dia perlu buat is during time crisis, how do you manage, how do you set up government you untuk jadi crisis punya government, which means macam you kena buat lah like okay, it's not your typical government lah, bukan macam tak ada isu everyday setiap hari, boleh pergi sini program sana, bayar ini bayar sana, tak kisah. Like macam ada pergi event pun ada makan-makan jadi kalau tengah krisis patutnya semua benda tu kena cut. So it's not just about minyak, it's also about expenses yang tak perlu, because we're talking about kerajaan kena bayar lebih untuk bayar, misal kata dia nak bayar subsidi, ataupun dia cakap kat rakyat dia tak mampu bayar subsidi. Kalau you tak mampu bayar subsidi, kenapa you mampu bayar benda-benda lain? So dalam dia nak bagi tahu rakyat ni kena berjimat, kena bersakit dan sebab tu dengannya you kenalah menjiwai apa yang you preach juga kan, you practice what you preach. Betul. In that sense. Alright, so kita sentuh sikit international news. Dalam temu bual dekat CNBC baru ni, JP Morgan dia kata Malaysia dalam safe zone sebab kita pengeksport gas. So dekat screen Wall Street nampak benda ni macam cantik lah, tapi daripada sudut you as a sudut penganalisa geopolitik, makro yang kebal, boleh ke mereka ni betul-betul turun ke bawah, and berapa lama sebenarnya buffer kita sebagai pengeksport gas ni boleh tahan sebelum ada demand destruction yang boleh destroy kuasa beli rakyat. Okay, so dari segi kita punya economic punya sentiments, kita punya basically our our fundamentals memang undeniably is strong. Memang Malaysia ni, kalau kita nak puji satu benda pasal negara kita, mungkin over the past few years, in fact kita pandai jaga ekonomi. Time COVID pun orang lain semua recession, GDP negatif. Kita asli jarang lah sampai kita tak ada a prolonged recession. Kita punya bounce back is actually very strong. So Malaysia ni, I think like something that we have to macam puji negara kita sendiri is that kita pandai jaga ekonomi. Tak kisahlah kerajaan yang mana pun, kita dah berapa jenis kerajaan over the past few years. Tapi setiap kerajaan rata-rata dia punya economic policy dia semua memang masih bagus, masih strong lah. And like what foreign news kata, kita punya JP Morgan kata kita punya fundamentals bagus sebab kita ekspor minyak. So itu betul, because kalau kita compare tu negara yang tak ada ekspor minyak, yang 100% rely minyak import, dia tak ada langsung minyak yang boleh buatkan duit untuk dia sambil dia hilang duit sebab dia kena beli minyak yang mahal. Macam mana dia nak balance dia punya duit? At least kita ada duit yang kita boleh
basically keluar poket kanan masuk poket kiri. Betul tak? Betul. Government kita, so basically negara kita ni akan boleh dapat, let's say, ride through the wave yang ada sekarang solely because kita punya fundamentals are good in that sense. But at the same time, benda tu sebenarnya, yalah, sekarang ni kita minyak pun tak adalah sampai negara lain sampai macam beratur panjang-panjang semua minyak Bekalan petrol pun station, tak ada. bekalan tak ada. Harga Hari mahal tu raya pun. bekalan tak ada lah. Tapi itu sebenarnya sebab Datuk dah jam. Macam mana lori tangki minyak nak sampai stesen minyak tu kan. Lagi-lagi dekat area Pantai Timur semua tu. Dah lah, jalan nak lalu tu is only highway lalu highway Pantai Timur LPT kan. So itu memang orang panik, dah mula panik dah sebab benda tu. Tapi sebenarnya keadaan tak teruk lagi sebab itu bukan disruption yang disebabkan oleh kita memang habis minyak. Kita sedia ada minyak. Macam tadi kita cakap, kalau minyak kita at least ada sampai bulan Mei. Negara lain dah memang mula tak ada minyak. Dia dah mula panik. So kita ni, kalau you compare lah kan, ada negara dia dah kena daripada awal. Sebab dia punya ekonomi dia mungkin tak bagus, dia punya cara dia structure oil and gas industry dia, mungkin dia tak ada oil and gas industry, mungkin oil and gas industry dia very import oriented ke apa kan. Kita bernasib baik sebab cara negara kita the configuration of negara kita punya ekonomi ni is dia membolehkan kita untuk elak kesan buruk yang masa awal-awal ni lah. Tapi sebenarnya benda tu akan berlarutan juga. Kalau misalnya kata benda ni berlarutan lebih daripada bulan Mei, kita akan mula terasa. As much as Anwar macam tadi saya cakap, dah nego Selat Hormuz tu boleh, kapal Malaysia boleh lalu semua, tapi still harga masih tertakluk kepada harga dunia yang tinggi. Kalau macam you kata tadi, harga naik $150 sebarrel, itu harga minyak kat Malaysia still akan mahal. And that will still ada impact kepada kita lah. Cuma beza dia awal ataupun lambat. So the only way untuk kita betul-betul nak elak ada rasa kesusahan atau susah payah ni is if keadaan ni improve dalam masa yang terdekat. Itu pun if today tiba-tiba dah berhenti perang, tiba-tiba everything dah boleh restore balik, akan ambil masa untuk distraction. sebab negara-negara Timur Tengah banyak yang Middle East punya yang oil producing, Saudi, Qatar, UAE, dia punya oil infrastructure dia dah rosak. Ada dah kena bom semua kan. Iran pun sama jugalah. So bila dah ada macam ni, harga minyak tu akan maintain sebab industri ni tak boleh tiba-tiba switch satu hari, habis perang terus dia return back to normal. Dia akan ambil masa untuk recover. Sebab nak padamkan api daripada petrol pun ambil masa. And then nak recover destruction daripada you build baru dengan destruction, I rasa destruction lagi susah. Macam tak silap saya, Qatar Energy dia kata kalau dia nak rebuild balik dia punya facility yang rosak tu, atau ke Aramco kat Saudi, dia basically dia kata kalau nak rebuild balik facility yang rosak, itu just one facility, dia ada banyak facility. Nak buat satu tu is going to take billions, nak invest untuk repair, and nak repair tu pun akan ambil mungkin 3 tahun. Wow. So mungkin silap bulan 3 tahun harga minyak 100 USD per barrel. So it's going to be very long. Could be lah, tapi seteruk mana tu harapnya tidak. Harapnya kita boleh lah, kita tahulah cara, kita adalah cara untuk menangani. So masa dekat live CNBC tu, orang sebut term yang tadi lah, demand destruction. Yang mana biarkan harga naik melampau sampai orang tak mampu beli, and then barulah pasaran normal balik. So logik kapitalis ni macam sedap dengar, tapi takutlah pula. Takkan macam konsep macam ni boleh menyebabkan kita panik. So konsep ni sebenarnya like kalau kita tengok pada sejarah manusia lah kan. Ini kita ambil kelas sejarah ni. So dulu ada berlaku Ice Age kan. So Ice Age tu basically is a whole reset of humanity. Basically 99.9% of humanity mampus, meninggal lah. Essentially lah, betul tak? Okay. Actually benda ni, every Holocene akan berlaku satu peak event yang akan resetkan environment. Sama ada like Ice Age ke, tapi this tak silap selalu dia akan dia macam sekarang global warming semua kan, and eventually dia akan reset jadi Ice Age, reset balik, and then slowly naik, dia panas balik semua. So dia ada trend, memang
over a period of years, benda tu akan berlaku secara semula jadi. So tapi bila orang kata kita perlu buat demand destruction benda ni, bagi saya ini macam orang is similar to like apa orang kata eco-terrorist ke apa kan, dia kata kita dah terlampau banyak sangat manusia kat dunia. Cara untuk ni bunuh semua manusia. Barulah environment ni pulih sendiri. I think that is absurd lah. For me, demand destruction tu, if you is basically, habis tu you nak suruh jahanamkan apa? Suruh jahanamkan industri kereta, industri oil and gas, industri segala industri tu. Industri elektrik pun sama. Habis tu kita nak hidup macam mana? Nak hidup dalam gua. Nak hidup dengan bara api, dengan fireplace, unggun api macam tu. Takkanlah. Like that doesn't sound realistic lah. Kita tahu sebenarnya cara untuk elak, untuk kurangkan efek yang sedia ada ni ataupun pulihkan balik is to stop war. Kalau tapi yalah, when we say like capitalist punya ni agenda daripada kapitalis kan. Memanglah dah dia antara orang-orang yang buat senjata yang digunakan untuk tu juga, dia pun untung juga kan. Apa dia kisah? Dia pun duit banyak. Hasil daripada bisnes dia pun banyak. Dia tak rasa macam apa rakyat biasa rasa. Kalau minyak RM100 per liter pun mungkin dia tak kisah lah, keluar duit, keluar paket kanan, masuk paket kiri macam tu kan. Tak adalah jadi isu yang besar untuk diorang. Tapi for me it's absurd lah. Maksudnya diorang je ada hak untuk hidup macam normal. Maksudnya rakyat-rakyat lain yang menderita, diorang tak kisah pun. So for me the idea of demand destruction tu doesn't make sense. So kalau you rasa yang tu tak make sense, ada certain manusia ataupun rakyat kita yang merasakan kejap government bagi subsidi 1.99 300 liter, sekarang turun 200 liter. Apa ni main-main dengan hati kita? Macam itulah. So kita kekurangan data takrifan kepada T20 ataupun M40 yang sebenar. Actually, adakah government ni tengah eksperimen dengan rakyat ni? Kejap tukar 300, kejap 200. Dia nak kata eksperimen tu sebenarnya tak adalah. Ni nampaklah macam eksperimen kan. Tapi nak kata betul-betul government tengah eksperimen tu macam kasar lah juga. Kita bukanlah. Dia pun tahu kita bukannya tikus makmal nak buat lab test benda macam tu. But at the end of the day, hakikatnya is kalau tak ada perang ni, jumlah dia masih 300 liter. Bukannya nak kata dia rendahkan 200 liter ni sebab dia nak saja buat. Ini sebab perang. Ini memang benda yang luar jangkaan. But at the same time, mungkin kita boleh kata, government pun boleh kata sebenarnya jumlah yang kita orang peruntukkan untuk orang asalnya 200 liter. Memang 200 liter. Tapi kita bagi 300 liter sebab kita mampu nak bagi 300 liter. And sebab kita tahu orang takkan guna pun 300 liter. So beza daripada kita haidkan 200 liter ke 300 liter tu mungkin efek dia 100,000. Macam dia cakap tak 10%. besar lah. Dia kata 10%. But don't you think yang macam kalau 10% je, kenapa tak biarkan je? Ada tak you rasa macam tu? Dia sebab sekarang ni bukannya kita nak discourage, bukannya setakat apa yang kita bayar subsidi. But at the same time it's also a signal yang daripada kerajaan yang kita ni sebenarnya kita berjimat minyak yang kita guna ni. Kalau you kata kita ada 300 liter, tiba-tiba esok hari you kata 200 liter je. Kalau 1/3 minyak yang kita ni fikir minyak tu kalau 300 liter kita patutnya gunalah segala 300 liter. We feel entitled to the 300 liters kan. Tapi sebenarnya yang kita guna tak sampai pun 300 liter. But in that regard, bila kita kata jumlah yang you ada sekarang ni dah berkurang, terus kita rasa alamak, macam ni I kena fikirlah 2-3 kali kan. I nak balik kampung, nak guna kereta, nak guna kalau tak sekerap pun nak guna Myvi ke nak guna Alphard. minyak lagi banyak kan, minyak lagi mahal. So secara tidak langsung bila government announce pengurangan kota minyak bersubsidi tu, government bagi signal kepada rakyat yang you kena tukar, you kena fikir balik cara you manage you punya spending dari segi minyak ni semua. Bukan setakat sebab government nak jimat dari segi subsidi yang dia bayar,
But it's also because government nak suruh you jimat minyak so that minyak tu tak habis. Misal kata minyak, worst case scenario minyak habis depan Mei. Kan, tak boleh ganti. Macam mana? Takkanlah. Basically, this is a signal untuk membolehkan government extend lagi minyak tu boleh ada berapa lama lagi. Faham? Tapi if you were talking to those yang affected 100 liter yang hilang bye-bye tu kan, kalau you were talking to them, what would you say to them? Oh, sebab tu I bukan PM. Itulah. Sebab jujur lah, being the one that has to make all these unpopular decisions kan, yelah, dulu PM lain pun mungkin ada juga unpopular decision yang dia kena buat. Dulu masa zaman Najib dulu dia kena introduce GST yang orang tak suka. Masa zaman Muhyiddin dia kena introduce PKP. Orang itu lagi lah orang tak suka. Tak boleh balik raya kot. Mana kalau boleh? Setiap bila tak boleh balik raya kan? So nak tak nak, kalau you bila you dah ada krisis ni, unpopular decisions tu is benda yang you kena buat at some point. And it's really not easy lah untuk buat benda tu. Kalau let's say for me, like if I were to tell somebody that kan, saya katalah saya jadi pemimpin ke apa, and I have to tell rakyat, there's no way to hide it. You have to just say it as it is. Benda ni benda kita hadapi bersama. Itu ayat-ayat Perdana Menteri sebelum ni lah. Tak payah sugarcoat, tapi kita kena kata. Tapi bila you kata macam tu, bila you kata like kita akan hadapi ini bersama, macam I cakap tadi, kita kena make sure lah we practice what you preach kan. So kalau kerajaan dah kata kena jimat minyak, menteri-menteri, Perdana Menteri ke, pegawai-pegawai ke apa, semua kenalah juga jimat minyak. Janganlah hidup. Yelah, sebab dia ada announce juga yang keluar negara pun kena cut down, and then what dia say, contoh rumah terbuka untuk ni pun tak ada juga. So benda-benda tu is showing example. Kalau you perasan, benda tu dia announce sebelum rakyat rasa susah. Masa tu baru je start perang kan. Yeah, it was a few weeks before raya. So sebenarnya that is the reason why it's important to have to control narrative through all these messaging. So you kena tahu sebelum benda tu jadi masalah, you dah kena cakap dah, okay, kita akan bakal hadapi masalah. So ini benda-benda yang kita kena prepare. Janganlah bila orang dah merasa tu barulah nak cakap, by the way you kena potong ini. Like kita dah preempt rakyat untuk kurangkan penggunaan minyak by kurangkan kota diesel, kota subsidi hari tu. Ini belum lagi tiba-tiba minyak tak ada. Takkanlah bila minyak dah habis, kau dah habis, memang mungkin daripada dalam Klang Valley dan KL ni mungkin daripada 100 stesen minyak, tiba-tiba 10 stesen minyak je ada minyak, semua orang nak beratur pergi isi minyak kat situ. Takkanlah bila kita dah keadaan macam tu baru kita nak baru kita nak suruh rakyat berjimat-jimat kan. Sebab itulah planning narrative ni and the way we message it, when we message it is very important. Jadi kalau macam contoh dalam ada satunya krisis kan, I believe that every crisis yang akan menunjukkan sama ada leadership waktu tu is good or not. Sebab kalau tak ada krisis, senang lah you ambil nama je lah kan. Tapi kalau adanya krisis, and then you akan nampak lah whether dia function atau tak function. Apa yang menarik minat I tadi adalah bila you dah kena foresee what gonna happen in the future, adakah kerajaan dinasihatkan oleh penjawat awam ataupun consulting firm, okay, this is gonna happen in another 1-2 months, you should do this and that. Adakah sebenarnya government have that consultant? Okay. So sebenarnya yelah, selalu stigma rakyat lah kan, dia fikir pasal penjawat awam ni, penjawat awam ni masuk pukul 8 balik pukul 5, atau masuk pukul 9 balik pukul 6. malam tak fikir apa-apa. Mungkin ada yang macam tu, tapi sebenarnya dari segi my own experience, sebab dulu saya bekerja dengan kerajaan juga. Bila kita for me lah, I punya pandangan is that bila ada orang boleh lepak senang kerja macam tu, maka ada orang juga yang kena kerja double nak tampung kerja orang tu. So that for me, when we go back to your question kan, on whether government ada capacity untuk fikir pasal risk macam ni, memang ada.
Memang dia ada, tapi benda tu kita takkan nampak. Sebab yang kita nampaknya selalu keluar minum pukul 10 ke apa macam tu Dia kan. ada think tank dia. Dia bukanlah nak kata dia ada think tank, tapi memang tugas orang tu, memang setiap kementerian, setiap bahagian ke tu, dia ada orang yang betul-betul menjalankan kerja-kerja dari segi risk management macam ni. Dia dah memanglah kerja kita fikir kerja government, gaji tak adalah tinggi mana. So these people ni, the fact that they are willing to stay, mungkin tak adalah seberapa, mungkin kerja dia ni tak adalah sophisticated sangat. Tapi tak, sebenarnya penjawat awam ni, we can say so much negative things about them, tapi kalau Malaysia ni nak gerak, perlukan penjawat awam. Banyak benda yang berlaku kat Malaysia ni yang orang tak tengok, orang tak tahu berlaku. Let's say lah, kita ada kita punya own spy agency, kita ada misal kata polis macam special branch kan. Kalau berlaku teroris punya attack ke apa, yang kita salahkan polis, betul tak? Tapi itu satu yang berlaku, yang tak berlaku tak ada berapa banyak. Maksudnya dia orang buat kerja dalam diam. And they know what they're doing. They know how to stop apa-apa kejadian buruk yang berlaku. And this does not just happen within special branch police ke apa. Dalam misal kata dekat MITI ataupun dekat Wisma Putra, diorang ada penjawat awam yang specifically tengok benda-benda geopolitik macam ni. Kalau ada benda yang merisaukan, dia akan flagkan benda ni kepada orang atasan lah. And this report akan ditabelkan dalam kabinet. Semua menteri akan dapat tahu, termasuklah Perdana Menteri. I see. And benda tu kalau betul-betul melibatkan keselamatan negara, misal kata macam this crisis Middle East semua ni kan, mungkin kita punya intelligence network, sebab kita pun ada juga, kita punya CIA kan. Kita punya intelligence network dah dapat tahu daripada dia punya kawan yang dekat CIA ke apa, yang US ni sebenarnya nak serang Iran. Mungkin 2-3 hari sebelum dia dah tahu dah. So dia bagi tahulah, dia akan report lah benda ni kepada Majlis Keselamatan Negara. Dia orang akan discuss, dia akan bagi tahu PM, okay, benda ni akan berlaku, inilah based on input daripada Kementerian A, B, C, Petronas. Ini adalah impact-impact yang akan tahu. So sebenarnya government sebelum rakyat tahu benda tu jadi masalah, government dah tahu 2-3 hari sebelum ataupun seminggu, 2 minggu sebelum. Cuma like they use that opportunity untuk betul-betul nak fikir. Dia takkanlah dia nak bagi tahu rakyat. Kalau dia tahu esok lusa minyak akan naik mahal, takkanlah dia nak bagi tahu rakyat so beli minyak sekarang. Dia mestilah kena plan dulu, okey, bekalan kita cukup tak? Macam mana kita nak bagi tahu rakyat akan ada problem? Apa kita punya strategi ni? So dia ambil masa yang dia ada sebab dia dapat tahu awal tu untuk betul-betul plan, betul-betul fikir macam mana dia nak ensure hidup rakyat ni takkan disrupted lah, takkan disrupted teruk disebabkan apa yang tengah berlaku. So which is what we see today. Sebenarnya kalau kita tengok kat Malaysia ni, kita tak ada lagi minyak kena jatuh, curfew ke apa, elektrik tak boleh guna. Ada negara tu sampai elektrik pun dia tak boleh, lepas waktu malam dia tak boleh buka lampu. Sebab negara dia tak ada minyak untuk generate elektrik. Kita tak ada lagi sampai macam tu. Alhamdulillah, I think for the most part, aside from harga minyak mahal, kita belum merasa lagi impact daripada Middle East crisis ni, except maybe ada yang beli barang daripada overseas lambat ke apa kan. Tapi sebenarnya benda ni akan datang later on. It's not just harga minyak, it's not just economy. We're looking at inflation of barang asas. Sebab barang asas, let's say kita beli kita punya beras kita memerlukan baja kita datang daripada sumber petroleum yang sekarang dah affected. Eventually stockpile untuk baja ni pun akan affected. Bila stockpile untuk baja affected, benda-benda lain pun akan affected juga. Sebab itulah antara benda yang actually boleh affected is ubat. Ubat ni sebenarnya memerlukan chemical yang derive from process of oil and gas. So itulah itu Kementerian Kesihatan ada kata, bekalan ubat masih mencukup. Dia bukan sebab kita nak import ubat tak boleh sampai, tapi sebab barang asas untuk buat ubat tu tak ada untuk kita buat. Macam Malaysia ni, saya dulu kerja adalah melibatkan industri farmaceutical. Kita tak buat ubat-ubat yang canggih-canggih.
Tapi kita buat ubat-ubat generik. Misal kata paracetamol, Panadol, itu kan. Tepuk ubat batuk, benda macam tu. Kalau barang essential dia untuk buat, raw material dia untuk buat ubat-ubat ni, tak ada. Macam mana kita nak buat Panadol kalau kita sakit ke apa kan? So far benda tu tak ada, so far benda tu belum datang lagi. Tapi we still have to prepare lah that the worst may still yet to come. Interesting. Tapi now that we talking about the worst is yet to come, okay. Ada satu pandangan lah, katakanlah pelabur-pelabur asing, kan kita ada banyak kan, bilion-bilion ringgit FDI yang masuk kat Malaysia. Kalau krisis global kita ni makin lama makin teruk and so on, adakah sebenarnya pelaburan ni just on paper, diorang boleh angkat baju, angkat bag, tinggalkan kita if the sentiment of the current whatever going on right now berubah? So actually when we talk about investment ni, ada dua jenis investment lah. FDI, walaupun datang daripada foreign kan. FDI ni dia ada physical investment, which is you tengok dia buat kilang, dia buat data center, dia buat dia buka office kat sini, segala benda tu. At the same time there's also financial investment, which is dia melabur dalam bonds, dalam saham dan sebab tu dengannya. So bonds dan saham ni kalau dia nak jual, dia boleh jual. Kalau dia rasa and benda ni largely depends on satu value saham tu. Kalau saham tu harga menjunam, then nak jual kan. So kalau dia jual, memang duit tu keluar daripada negara lah, pergi balik dalam negara dia. Tapi at the same time dia also financial investment ni also depends on kita punya foreign exchange. Kita punya conversion ringgit ni mengukuh ke tak, ataupun dia makin melemah ke apa kan. So sekarang ni one thing that we see is despite everything happening, ringgit masih kukuh. So hari tu sebelum perang tu ringgit macam RM3.9. Sekarang macam kalau turun pun turun just like RM3.99 ke apa. It's still within belum masuk ke 4 lagi, ataupun mungkin sekarang dah masuk ke 4, tapi dia tak menjunam jatuh. So bila currency kita stable macam tu, for all these investors akan the same reason they are here, bila ringgit tu mengukuh, kalau dia tengok sekarang ni ringgit tu is still the way it is, apa dia nak keluarkan duit tu kan? Berapa nak cabut? Sebab kalau dia cabut pun ibarat dia masuk duit RM10, dia keluar balik RM10 jugalah. Kan? But dari segi physical investment pula, physical investment ni dia satu masalah dia is that bila investment ni masuk, dia dah contribute. Investment ni bukan benda you boleh liquidate terus, sebab dia dah contribute capital untuk buat bangunan, untuk buat itu ini semua. One of the ways yang orang ni boleh betul-betul basically pack up everything and leave is kalau kerajaan dia suruh dia keluar. Suruh dia bawa investment dia balik kepada Malaysia, which is dia bawa investment dia keluar dari Malaysia balik kepada negara dia, which is what happened bila US buat dia punya CHIPS Act. So CHIPS Act US ni basically dia buat akta untuk kembalikan kuasa industri balik ke US. Maksudnya US dia ada banyak MNC, dia dah hantar MNC dia pergi ke Malaysia semua, sebab Malaysia ni kita punya labor kita murah. Walaupun kita boleh cakap English, satu labor kita murah, tapi tak adalah murah semurah negara lain. Tapi they still prefer negara kita sebab labor kita boleh cakap English. Kita ni sebenarnya walaupun rakyat Malaysia ni kita sebut boleh, sebab even if kita punya English ni broken mana pun, tapi kita boleh faham English. Kalau bos Mat Saleh datang cakap okay you have to do this, cakap okay yes sir, we understand what you say, but even if dia tak boleh communicate, dia still boleh faham. So orang luar ni, investor daripada negara lain, dia sayang orang Malaysia sebab kita boleh buat semua benda. And kita ada as much as we have low skilled labor, kita juga ada orang-orang yang ada degree, ada diploma, ada technical skills macam ni kan. So Malaysia ni dah jadi a good destination for investments ni masuk. So the only way to convince these companies to leave Malaysia is basically kau kata aku sanggup bayar kau, which is this is what happened yang dari segi CHIPS Act tu, government US bagi billions kepada company untuk bawa balik dia punya manufacturing plant, hantar ke US, pasang balik ke US. So nak buat benda tu dia kena bayar billions kepada company ni untuk convince dia orang
nak masuk balik, sama ada dari segi grant ataupun dari segi dia bagi pelepasan cukai sebab tu dengannya. That is one way. Another way is kalau Malaysia ni betul-betul tak boleh sangat nak hidup, which is not the case, because so far Malaysia ni macam kita cakap tadi, Malaysia ni kita punya everything is relatively fine. In fact negara-negara lain nampak lagi teruk daripada kita. So going by that logic, sepatutnya orang pelabur physical investment ni lagilah nak datang ke Malaysia, sebab Malaysia ni lagi selamat, lagi balance. Kita tak diambang perang. Ada negara tak silap, Citibank they pull out from Malaysia a few years ago. Lepas tu dia buka office dekat Middle East. Sekarang Middle East tengah berperang. Dia macam tak tahulah, ini apa I baca lah, orang cakap lah. So maybe it's not a good idea sangat lah dia keluar dari Malaysia pergi buka kat Middle East kan. So that's just one example of how Malaysia is better off. As much even if these people pull out pun, at least kita masih aman. So kata syukurlah Malaysia masih aman. And that is actually betul. Memang kita patut bersyukur sebab Malaysia ni, kita sebagai rakyat Malaysia mungkin kita undervalue or underappreciate apa yang kita biasa hadap kat Malaysia ni, like keamanan yang kita ada, minyak yang kita guna walaupun tak ada subsidi dulu kan, walaupun tak ada subsidi RM2.50 kot. RM2.50 tu kalau you compare negara-negara lain lagi mahal negara lain, itu tak ada subsidi. Dah tak ada subsidi, itu belum kena subsidi kan, government bagi lagi subsidi. Not to say that this is jasa baik mana-mana kerajaan, but it's just to show that Malaysia ni sebenarnya kita kena banyak bersyukur lah kita duduk kat Malaysia bukan dekat negara lain. Okay, so sebagai penutup kan, dan just now you say yang kita is a very lucky country lah, I would say. Kalau right now kita ada masalah, nantilah lepas ni global crisis and everything, syarikat besar dah start buang pekerja, ada retrenchment dan sebagainya, apa polisi kerajaan hari ni untuk make sure ada keselamatan, sokongan untuk these pekerja dekat Malaysia? Okay, so dari segi what is the safety net untuk benda ni salah satu, actually the biggest safety net is to ensure that the economy doesn't go bad lah. Sebelum tu benda tu dah jadi masalah, you kena make sure, you kena ensure benda tu takkan berlaku in the first place. So that is the biggest safety net. Sebab which goes back to what we said earlier kan, government ni dia dah tahu dah apa-apa risiko yang akan berlaku, mungkin dia tahu sebulan sebelum. So dia dah plan dah sebulan sebelum apa yang dia kena buat untuk ensure benda ni takkan jadi teruk. And this is why actually Malaysia ni rasanya dah bertahun-tahun kita tak pernah kena shock yang teruk sebegitu. Sebab kita ada orang yang bijak, tak kisahlah daripada government ke, daripada mungkin government pun ada hire consultant and diorang bagi assessment diorang pasal apa risiko semua ni, ataupun mungkin this assessment comes from people dekat bank negara ataupun think tank yang related dengan kerajaan semua kan. So they dah memang prepare all the forecast macam ni untuk ensure that benda tu government akan do the necessary actions to avoid benda buruk berlaku. Of course, kalau benda buruk tu berlaku, then that is where the government needs to be creative lah. Dari segi one of the ideas yang boleh buat is in the case of unemployment, kita bagi unemployment benefits. Misal kata bawah perkeso. Kalau you kena retrench bawah perkeso, misal hari tu for example orang Petronas ada yang kena MSS ke apa kan. Basically diorang kalau dia kena retrench tu, diorang dapat unemployment benefits, which is like perkeso bayar diorang gaji like allowance lah yang for a few months, 6 bulan ke tak silap saya kan. So itu antara salah satu cara lah. But yang memang dah basically safety net yang government dah provide. Memang akan, kalau benda tu berlaku, government boleh tampung untuk for a certain amount lah. Tapi let's say benda tu berlaku pada skala yang besar, then what is important is government ni kena fikirlah macam mana, apa industri sektor. Misal kata oil and gas lingkup, macam mana kita nak ensure ada industri negara, kita boleh create another industry, ataupun kita guna industri sedia ada, channel orang semua kat situ, kita create a bigger industry untuk negara dapat
Alternatif alternatives industri. for the economy kan. Sebab bila industri ni lingkup, kita tak tengok je kita tak tengok setakat unemployment. Misal kata kalau oil and gas lingkup, kita punya the whole oil and gas industry lingkup lah kan. Economic contribution kepada GDP, kepada gaji pekerja sebab tu dengannya tu, it will disappear. Bila if you take away that industry. So how do you replace that contribution? Is either, so the option here is either you adapt or you die lah. Adakah kita dah bersedia untuk mandiri? Sebenarnya I rasa lah dalam dunia ni mungkin yang boleh betul-betul stand on their own feet, be self-sustaining semua kan. I think it's only North Korea. Sebab dia guna prinsipal Juche kan. So Juche is basically self-reliance. So negara-negara lain kita nak tak nak, even negara-negara komunis pun macam China ke apa kan, Russia, dia dah dulu dia duk fikir dia anti sistem kapitalis bla 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 je kan. Eventually they still adopt juga, they still adopt globalization, they still adopt trade dengan negara-negara lain. So like it or not, semua negara interconnected sekarang. Kita ni dah ibarat one big family lah, except North Korea lah. Tu dia nak buat hal dia sendiri, tak apalah. Dia pun tak nak gaul dengan orang lain kan. So nak tak nak, like there is no one country that can survive without other countries. So bila ada negara tu yang betul-betul nak sangat pergi berperang dengan negara lain, nak sangat ataupun ada kapitalis yang nak sangat semua mati semua tu kan. Okay, yeah, you can think that way, tapi at the end of the day, you will still be affected because everything is interconnected in this sense. Dari segi globalization, dari segi trade. So seboleh-bolehnya benda tu is something that we need to uphold. We need to ensure that kita punya hubungan dagangan dengan negara lain continue to be positive, continue to menjanakan hasil semua kan. Janganlah kita jadi macam like for example US bawa Presiden Trump, dia kata dia nak jadi self-sustaining, dia basically tolak globalization. Semua bisnes-bisnes ni dekat luar negara balik ke US supaya boleh rakyat US yang kerja dapat kerja, rakyat US boleh produce barang untuk diorang consume sendiri. That's not right, because at the end of the day, bila you buat macam tu pun, harga barang you akan naik. Misal kata Apple lah, dia suruh Apple US suruh Apple domesticate dia punya iPhone punya production. Sekarang ni iPhone banyak buat dekat China, India semua kan. Kalau you buat macam tu, termasuklah dia punya komponen-komponen dia yang antara produk E&E kita sebenarnya komponen yang kita letak dalam iPhone. So kalau saya misalnya kata phone I sekarang ni, kalau I buka phone ni adalah chip daripada company ni, chip dari dia punya speaker mungkin made in Malaysia juga. Ada dia punya komponen dia yang datang daripada Malaysia walaupun produk ni produk daripada US. So kalau dia nak hantar semua benda ni balik kepada US, kat US tu kita punya currency conversion dah lebih kurang RM4 lah. RM4 $1 kan. Boleh kita kata RM4. Boleh kita kata iPhone tu daripada sekarang harga $1,000 USD untuk iPhone Pro tu jadi $4,000 USD. Kalau macam tu, sebab rakyat dia dibayar. Kalau kita convert gaji ni, of course this is not the right comparison, tapi kalau kita convert gaji 4 kali ganda, patutnya harga lagi barang pun cost pun akan jadi 4 kali ganda. So it's not sustainable. Yeah, it's not sustainable. I see. Right, I think hari ni kita dah sampai penghujung, and I think I really like our panel today sebab dia punya input I can go daripada FDI lah, subsidi lah, tiba-tiba masuk about US and then sustainability. I tadi terfikir tengok muka you kan. I rasa macam muka Khairul Aming